Baik, kita kitab yang kedua, Risalah Manhaj Ahlus Sunnah, karangan Al-Alim Allamah Tuqdir Sekam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 10 baris keempat daripada atas. Dan tak kala situ kata Tuqdir Sekam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan tak kala ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi sekarang ni kita nak tengok pertanyaan tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ni ayat kontroversi ni. Kontroversi apa? Yani kontroversi daripada dulu lagi, zaman salaf dulu, dah mereka ni mempersoalkan kaifa istawa, bagaimana Allah istawa. Jadi kontroversi itu. Jadi maknanya kita tengok jawapan-jawapan yang diberikan oleh keempat imam mazahib, iaitu di antaranya dua telah kita baca jawapan mereka, iaitu yang pertama Imam Malik. Kita dah hurai dah. Jadi Imam Malik, pendirian dia apa? Pendirian dia ialah ta'wil ijmal. Faham tak? Sebab kan kita belajar sebelum ni, apa pegangan salaf, apa pendirian salaf tentang ayat mutasyabihat? Ingat lagi tak? Salaf, bila sebut salaf saja bila sebut salaf saja, salaf ni siapa dia? Mereka-mereka yang hidup dalam tempoh 300 tahun selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun lah. Maksud ada 3 generasi. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi maknanya imam-imam empat imam mazhab ni, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, keempat-empat ni mereka hidup di zaman salaf. Jadi sekarang ni kita nak tengok jawapan imam-imam mazhab ni. Jawapan keempat-empat imam mazhab. Dua daripadanya, Imam Malik, Imam Syafi'i, telah kita baca jawapannya, dan masing-masing hasil jawapan kedua-dua imam besar kita ni Imam Malik dan Imam Syafi'i menunjukkan jelas bahawa ayat mutasyabihat ni pegangan mereka ialah apa dia? Apa dia? Bila balik kepada salaf, apa dia pegangan? Ingat tak? Sifi pegangan golongan salaf tentang ayat mutasyabihat ni apa dia? 3 ta tu. Ta yang pertama apa dia? Ta'wil ijmal. Jadi maknanya jawapan Imam Malik, jawapan Imam Syafi'i setakat ni kita tengok apa dia? Ta'wil ijmal. Ta'wil ijmal. Okey. Kemudian kalau balik kepada pegangan salaf, ta'wil ijmal. Ta yang kedua, tanzih, mensucikan Allah daripada diserupakan dengan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Tanzih, mensucikan Allah. Yang ketiga baru tafwid. Itu salaf. Tafwid maknanya serahkan makna kepada Allah, yakni makna yang sebenar, apa yang dikehendaki tiada diketahui
Jadi senang cerita, diserahkan maknanya kepada Allah. Ini pegangan salaf dan ini menjadi pegangan Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi malam ni kita tengok jawapan siapa pula. Dan tak kala ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ditanyakan soalan apa? Kaifastawa? Allah istawa macam mana? Bagaimana Allah istawa? Jawapan Imam Ahmad bin Hanbal, ni anak murid kepada siapa? Anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya anak murid antaranya. Baik, maka kata Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, ni tengok jawapan dia, simple aja. Ya, bila dia tanya kaifastawa, katanya Imam Ahmad, istawa kama ukhbira lakuma yakhturu lil bashari. Tu maksud kata Imam Ahmad, jawapan Imam Ahmad ni apa dia? Tertinggi, ini kalimah istawa itulah, tertinggi ialah seperti barang yang dicerita akan dia. Tu ukhbira lakuma, barang yang dicerita akan dia. Apa maksud barang yang dicerita akan dia? Maksudnya istawa yang dibaca dalam Quran tu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu, seperti barang yang dicerita akan dia. Maksud diceritakan dia tu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah datangkan ayat tu, kita wajib beriman. Dan maknanya apa dia? Apa dia? Seperti mana yang Allah kehendaki. Itu maksud dia tu. Seperti barang yang diceritakan dia, seperti mana yang Allah kehendaki, makna yang sebenar. Itu maksud dia, maksud Imam Ahmad tu. Maksud perkataan ni, tulis kat situ tulis kat situ. Apa maksud barang yang diceritakan dia? Yakni ayat yang datang seperti mana kita baca dalam Quran, wajib kita beriman dengannya. Dan apa maknanya? Makna yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian la kuma yakhturu lil bashari. Kemudian kata Imam Ahmad lagi, tidaklah seperti, tengok, seperti barang yang diceritakan dia, seperti mana yang Allah kehendaki, makna sebenar. Kemudian Imam Ahmad kata lagi, tidaklah seperti, maksudnya bukanlah seperti barang yang terlintas bagi manusia. Sampai situ. Sampai manusia tu. Itu jawapan Imam Ahmad. Tengok jawapan last dia. Tidak seperti barang yang terlintas bagi manusia. Apa dia? Istawa tu jangan terlintas. Kalau sebut istawa tu, apa yang terlintas? Ada tak? Apa yang terlintas? Duduk. Bukan tu. Maknanya apa tu? Maknanya Imam Ahmad pun pendirian dia, pegangan dia, apa dia? Maksudnya dipanggil apa tu? Ni perkataan ni. Tidaklah seperti barang yang terlintas. Maksud ayat ni apa dia? Ini dipanggil apa ni? Ta'wil ijmal. Apa makna ta'wil ijmal? Mengalihkan makna zahir. Maknanya az-zahiru laisa bimuradin. Zahir ayat bukan yang dikenaki, itu maksud dia. Ini maksud perkataan Imam Ahmad ni. Tidak seperti barang yang terlintas. Maksudnya, maksud perkataan Imam Ahmad ni apa dia? Az-zahiru laisa bimuradin. Zahir ayat tu, yang kamu duduk terlintas, Allah duduk, yad, tangan, ainullah, mata Allah, bukan yang demikian. Maknanya, yang kita faham di sini, maksud kalam Imam Ahmad ni apa dia? Iaitu ta'wil ijmal. Yakni alihkan makna zahir. Maknanya apa zahir yang kita lintas yang tak layak bagi Allah? Duduk, bertempat, berarah, ada mata, ada telinga, ada tangan. Itu bukan yang dikehendaki.
Az-zahiru, zahir ayat bukan yang demikian. Itu. Jadi maknanya menunjukkan jelaslah. Jawapan Imam Ahmad menunjukkan pegangan Imam Ahmad pun ta'wil ijmal. Lepas tu kan mana kata tafwid tu? Tu awal-awal dia kata seperti barang yang diceritakan dia. Itu makna apa dia? Tafwid lah tu. Maksudnya seperti mana yang dikehendaki Allah. Maksudnya serahkan maknanya kepada Allah. Itu maksud dia. Faham tak? Tu dia. Ini perkataan Imam Ahmad. Habis itu. Jadi kesimpulannya apa dia? Jelas dan nyata kepada kita setelah difaham kalam Imam Ahmad ni, jawapan Imam Ahmad, iaitu jelas bahawa pegangan Imam Ahmad pun ta'wil ijmal, tanzih, kemudian tafwid. Tiga ni terkandung dalam jawapan kama ukhbira lakuma yakhturu lil bashar. Ada tiga ta tu. Seperti mana yang kita sebut tu? Ta'wil ijmal, tanzih, tafwid. Terkandung dalam perkataannya. Itu jika diurai, kalau baca sendiri memang tak faham. Kan? Kalau baca sendiri tak hurai, kat mana dia ni, apa maksud dia ni, tak faham. Jadi bila dah hurai, gitu. Maksudnya dalam huraian Imam Ahmad ni terkandung tiga ta. Yang ni pegangan salaf. Okey, habis itu. Tinggal siapa lagi? Imam Malik sudah, Imam Syafi'i sudah, Imam Ahmad baru sudah. Siapa lagi? Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Walaupun tak ikut tertib, siapa dulu? Imam Abu Hanifah dulu dah. Baru Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tak apalah. Yang pentingnya kita nak tengok pegangan keempat-empat imam mazahib kita ni. Baik. Dan tak kala ditanyakan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, maka katanya, bila Imam Abu Hanifah ditanyakan kaifa istawa, bagaimana istawa, apa jawapan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu? Kata Imam Abu Hanifah, nama dia Nu'man bin Thabit. Nama sebenar Imam Abu Hanifah ni Nu'man bin Thabit. Imam Nu'man bin Thabit. Itu nama sebenar dia. Abu Hanifah tu ni kunyah dia. Baik, tengok apa jawapan Imam Abu Hanifah. Man qala la a'rifu Allah fis samai am fil ardi kafara, lianna hadzal qawla yuhimu anna lil haqqi makanan, wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa mushabbihatun. Baik. Ini jawapan balas apabila Imam Abu Hanifah ditanya apa istawa tu. Maka jawapan Imam Abu Hanifah, man qala la a'rifu Allah fis sama am fil ardi kafara. Baik, tulis kat sini. Adapun perkataan Imam Malik daripada man qala la a'rifu Allah fis sama am fil ardi kafara. Palang kat situ sampai kalimah kafara. Tulis kat situ. Adapun jawapan perkataan Imam Abu Hanifah sampai di situ saja. Kafara. Maknanya perkataan Imam Abu Hanifah bermula daripada man qala la a'rifu Allah fis samai am fil ardi kafara. Sampai situ perkataan Imam
Abu Hanifah. Jadi buat apa dia, palang nah. Lepas itu tulis kat situ lah, dhabit kat situ. Ini perkataan Imam Abu Hanifah sampai dekat kalimah kafara. Adapun li'anna hadzal qawla yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbihatun. Daripada li'anna hadza, ini perkataan siapa? Ini bukan perkataan Imam Abu Hanifah. Tulis kat situ. Okey. Jadi li'anna hadza, ni perkataan siapa? Tulis kat situ. Adapun li'anna hadza ini sampai pada habisnya, ini perkataan siapa? Ini perkataan Imam Izzuddin bin Abdus Salam radhiyallahu anhu. Tu dia. Tu dia. Ini bukan perkataan Imam Abu Hanifah nah. Li'anna hadzal qawla, ini perkataan siapa? Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Imam Izzuddin bin Abdus Salam, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Kenapa ini perkataan Imam Izzuddin Abdus Salam? Kerana nak menerangkan mengapa Imam Abu Hanifah kata kafarah. Sebelumnya kafarah, kita baca dululah, kita baca maksud perkataan Imam Abu Hanifah. Maksudnya dulu, kita tengok dulu. Okey, yang tadi itu dah tulis ya. Perkataan Imam Abu Hanifah daripada mana ke mana? Lepas tu ni patkan, palang kan, tulis itu. Kemudian li'anna hadzal qawla, ini perkataan siapa? Imam Izzuddin bin Abdus Salam pada menerangkan perkataan Imam Abu Hanifah. Okey, jadi kita baca maksudnya. Maksud perkataan Imam Abu Hanifah dulu. Siapa-siapa berkata ia tidak tahu aku akan Allah Ta'ala pada langit kah ataupun pada bumi, nescaya jadi kafir. Jadi jadi kafir ia, sampai situ perkataan Imam Abu Hanifah. Dari segi terjemah, kalau matan ni tadi tu perkataan Imam Malik dalam bahasa Arab tu sampai kafara. Tengok. Jadi Imam Abu Hanifah kata dia, siapa-siapa dok kata ia maknanya siapa-siapa kata tidak tahu aku tak tahu Allah Ta'ala ni duk kat langit ke atau kat bumi. Tu dia. Siapa-siapa yang cakap macam tu, aku tak pasti. Dia tak pegang, tapi dia tak pasti. Dia tak pasti Allah di langit ke di bumi. Jadi perkataan orang yang macam ni, aku tak tahu Allah di langit ke di bumi. Imam Abu Hanifah kata apa dia? Nescaya jadikah kafir orang yang cakap macam tu. Maksudnya kafir ni apa dia? Batal syahadah, murtad. Kafir maknanya batal syahadah lah. Wajib syahadah semula, batal Islam dia lah. Aduh. Baik. Kemudian apa maksud Imam Abu Hanifah ni? Siapa yang kata dia tak tahu Allah duk langit ke bumi, nescaya jadi kafir. Apa maksud ni? Maka diterangkan maksud kalam Imam Abu Hanifah ni oleh siapa? Imam Izzuddin Abdus Salam. Sebab tu mari perkataan li'anna hadzal. Kalau kita tengok dah. Kerana ini perkataan. Tengok. Kalau kita tengok bentuk ayat pun menunjukkan apa dia? Kerana ini perkataan memberi waham, seolah-olah ini perkataan
pada nak menerangkan perkataan Imam Abu Hanifah. Jadi menunjukkan apa dia? Ini perkataan bukan perkataan Imam Abu Hanifah. Kerana ini perkataan diterangkan oleh Imam Izzuddin Abdul Salam. Apa maksud Imam Abu Hanifah ni? Bila siapa kata, aku tak tahulah Allah di bumi ke kat langit ke, orang ni jadi kafir, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Maka Imam Izzuddin Salam kata apa dia? Baca lagi. Kerana ini perkataan ni, siapa yang cakap macam tu, memberi waham ia. Memberi waham maknanya ketidakpastian. Ada tak? Tak pasti. Waham-waham ni maksudnya, boleh kau cakap macam tu? Boleh ke maknanya dia kata begitu? Waham. Boleh kau cakap macam tu? Aku tak pasti Allah duduk langit ke duduk bumi. Walaupun dia tak menetapkan, tapi nampak tak macam pegangan dia itu pegangan menempatkan Allah. Nampak tak? Walaupun dia kata, aku tak tahu. Kalau orang tanya dia, Allah di mana? Allah kat langit ke kat bumi? Aku tak tahulah Allah di langit ke di bumi. Imam Abu Hanifah berkata, kalau mu cakap itu, nescaya jadi kafir. Kenapa? Kerana percakapan itu menunjukkan pegangan kau ada tak menempatkan Allah, cuma tak pasti je kat langit ke kat bumi. Faham tak tu? Sebab tu jadi kafir. Sebab itu perkataan dia panggil waham. Memberikan makna yang apa dia? Menempatkan Allah. Faham tak tu? Tu. Sebab tu jadi kafir. Menempatkan Allah. Sedangkan bertempat itu adalah sifatnya makhluk, sifat jirim. Kita ngaji dalam tauhid kan, yang mengambil tempat adalah jirim. Allah bukan jirim. Sebab itulah dalam ilmu tauhid ni penting untuk kita mengetahui ta'rif jirim apa. Kan? Ta'rif jirim apa? Ta'rif a'rad apa? Sifat apa? Bila kita tahu, bermakna kita boleh elakkan daripada terjadi pegangan menyabitkan Allah dengan tempat. Sebab itulah kalau kita mengaji dalam kaedah sifat Allah, apa ta'rif jirim? Tahu tak ta'rif jirim apa? Jangan jawab berdasar pada sains. Ini bukan sains. Jirim kan biasa perkataan sains kan. Benda jari sains kau belajar sains dia bukan jirim kan. Ini ta'rifan jirim pada istilah syarak. Lebih-lebih lagi pada istilah ilmu tauhid. Apa makna jirim? Apa makna sifat? Yani a'rad. Apa makna dia? Apa ta'rif dia? Bila kita tahu ta'rif, dapatlah kita membezakan mana Tuhan, mana makhluk. Sebab bila kita faham ta'rif jirim, artinya jirim ni antara ciri-ciri dia mengambil ruang, mengambil lapang, mengambil tempat. Sedangkan Tuhan tidak ada sifat begitu. Tuhan tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada mengambil ruang, lapang dan sebagainya. Itu sifat mustahil bagi Tuhan. Sebab itulah orang yang cakap macam ni, aku tak pastilah. Aku tak pasti. Menunjukkan apa? Engkau tak pasti apa dia? Langit atau bumi. Tapi secara dasarnya pegang tak Allah bertempat? Cuma tak pasti je. Macam orang kata gini lah, kau nampak tak fulan? Aku tak pastilah dekat Pekan Mek Tanah ke dekat Pai Keladi. Dia hanya tak pasti keberadaannya di mana. Tapi dia pegang, maksudnya dia pegang tak? Dia mesti ada salah satu ni tempat ni. Cuma aku tak pasti je sampai dekat Pekan ke ataupun dekat kampung. Faham tak tu? Jadi jawapan itu orang tanya, kau nampak tak fulan tadi? Tak pastilah dekat Pekan ke dekat Pai Keladi. Itu jawapan menunjukkan apa? Dia pegang tak orang ni ada bertempat? Bertempat. Cuma tak pasti kat mana tempatnya. Ni. Sebab tu Imam Abu Hanifah kata apa dia? Jatuh kafir. Jadi Imam Izzuddin Abdul Salam menerangkan lagi apa dia? Kerana ini perkataan memberi waham ia akan bahawasanya bagi Tuhan yang sebenar itu tempat. Padahal Tuhan tak
tempat. Sebab tu jatuh kafi. Dan siapa-siapa yang waham dan perasan ia akan bahawasanya bagi Tuhan itu tempat, maka ianya yang menserupakan Tuhan dengan makhluk, dipanggil musyabbihah. Musyabbihah itu perkataan last Imam Izzuddin Abu Salam, fahuwa musyabbihah. Siapa yang letak iktiqad macam tu, bermakna dia termasuk golongan musyabbihah. Apa maksud musyabbihah? Menserupakan Allah dengan makhluk. Kalau mujassimah, menjisimkan Allah. Allah ada tangan, Allah ada kepala, Allah ada kaki. Itu dipanggil mujassimah. Kalau musyabbihah, menserupakan Allah dengan sifat makhluk. Kalau makhluk duduk, Allah pun serupa macam tu. Kalau makhluk ada tempat macam kita ni, ambil tempat, ambil ruang, ambil lapang, Tuhan pun begitu juga. Tak ke jatuh kafir tu? Kan? Kerana menyamakan makhluk dengan Allah. Inilah maksud perkataan Imam Abu Hanifah. Jadi ala kulli hal, kesimpulan dia apa? Jawapan Imam Abu Hanifah ni menunjukkan apa dia? Adakah Imam Abu Hanifah pegang istawa itu mana tempat? Allah bertempat? Tidak. Bahkan Imam Abu Hanifah kata apa dia? Siapa-siapa yang kata tak pasti dekat langit ke bumi, orang tu kafir. Nampak? Jadi kesimpulannya apa dia? Jelas dan nyata. Imam Abu Hanifah pun ialah mereka yang berpegang kepada tiga ta. Apa dia? Ta'wil ijmal, tanzih dan tafwid. Secara isyaratnya lah kalam Imam Abu Hanifah. Jadi perkataan Imam Izzuddin Abu Salam tu hanya menerangkan makna kafara. Kenapa kata kafara? Kerana waham. Yani waham apa dia? Bila engkau cakap macam tu, jelas-jelas dah tu engkau telah mensifatkan Allah dengan sifat yang tak layak. Apa dia? Iaitu mengambil tempat. Cuma jawapannya tak pastinya langit ke bumi. Tu aku tak pastilah. Yang pastinya Tuhan bertempat. Macam tu soalan-soalannya begitu. Kan? Sebab tu kata jatuh kafir. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Tegah tu. Dia menunjukkan az-zahiru laisa bimuradin. Zahir ayat, kalau istawa, golongan mujassimah pegang, itu menunjukkan Allah bertempat lah. Allah duduk di atas arash. Maka ini suatu pegangan yang jelas-jelas bahaya, risikonya apa dia? Sehingga Imam Abu Hanifah kata, orang yang pegang Allah bertempat ni musyabbihah, jadi kafir, kafara. Faham dia dah? Itu dia. Baik, habis. Dan apabila ini perkataan tok dia sekam baliklah, setelah dinyatakan keempat-empat perkataan jawapan imam-imam mazhab, akhirnya kembali kepada perkataan tuan pengarang kitab kita. Dan apabila sudah terang bagi kita, Hanis, kita lanjutkan pada minggu depan insya-Allah. Kat situ dulu. Jadi sekarang ni apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia ialah jelas bahawa keempat-empat imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pegangan mereka ialah tiga ta. Ta'wil ijmal, tanzih, tafwid. Jelas satu. Ini maknanya ahli sunnah wal jamaah. Sama sekali tidak berlaku kepada mana-mana imam salaf yang berpegang mereka itu pada ayat mutasyabihat dengan makna zahir. Tak ada. Berdasar kepada bukti yang telah kita datangkan ni. Itu je. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.